Siti Nur Sakinah dia dentist Dr. Siti Nur Sakinah. Dia kata rentetan isu dentist government teranaya. Kau nampak aku nak beritahu kau sebelum pemotongan bajet, kerajaan dah menipu, membohong, bukan sekadar membohong rakyat. Dia bohong dentist ni, dia manipulate. Dia ni macam ejen pekerja asing yang manipulate pekerja. Ni aku korang dengar ya. Saya difahamkan prosedur seterusnya adalah saya itu si Dr. Siti Nur Sakinah ni perlu menandatangani surat peletakan jawatan sebagai pegawai pergigian. Ya. Persoalannya bila masa saya meletak jawatan, ini adalah salah satu perkara yang sangat tidak masuk akal. Jelas sekali saya dipaksa untuk meletakkan jawatan sedangkan kerajaan yang buang saya. Sangat tidak adil. Siapa tolong jelaskan pada saya tentang hal ini. Aku nak beritahu dengan korang. Bila kerajaan buat macam tu, dia paksa doktor-doktor ni sign surat peletakan jawatan. Kau tahu apa jadi? Banyak benda dia orang terlepas daripada undang-undang. Kau bayang, kau dapat betul. Hari ini adalah hari pekerja. Anwar tadi sembang pasal hak pekerja. So kau dapat tak? Kerajaan Madani cuba menipu doktor, memanipulasi, tipu doktor dan pegawai pegawai perubatan, pegawai pergigian, ditipu. Dia orang yang berhentikan, dia suruh sign surat seolah-olah dia orang berhenti secara sukarela. Dan ada satu lagi isu Aidil. Ini sebelum 3 bilion ni dipotong tau. Ya. Bila nak ambil ke jawatan tetap, dia orang kena letak jawatan dulu supaya senioriti dia orang ni tidak dikira. Kau tahu jahat tak jahat si Dr. Zul Sial ni? Okay, kita don't use that word. Sorry. Maaf. Jahat tak jahat? Sampah. Dr. Zul yang sampah boleh? Sampah? Sampah kita boleh. Terlalu mulia kalau aku panggil dia sampah. Itu tak ada. Maksudnya ini sebelum pemotongan 3 bilion. Dia dah manipulate macam-macam. Lepas dipotong 3 bilion ni apa lagi? Dan sebelum dipotong 3 bilion ni pun senator ada seorang senator. Aku lupa nama senator ni. Doktor apa. Dia bawa dalam Dewan Negara mengatakan yang pekerja ambulan, pemandu ambulan dengan paramedik tak dibayar allowance masa dia orang kerja waktu ketika cuti umum. Waktu tambahan. So itu sebelum 3 bilion itu dipotong. Lepas 3 bilion itu dipotong, macam-macam. Dan Dr. Zul akan bersekongkol menjayakan rancangan Anwar Ibrahim. Pasal itulah Dr. Zul jadi Menteri Kesihatan kali kedua. Ya, betul. Tapi dia menipu ni, semalam menipu. Kononnya kata tidak akan menjejaskan. Sekarang ni pun tidak dipotong. Rakyat dah terjejas dekat hospital. Kalau dipotong 3 bilion, apa jadi? Ikut mulut Zulkifli kata 10% tau bajet. Dia akan potong 10% bajet. 10%. Ya, dia akan potong 10% bajet guys. 4.5 bilion, 4.6 bilion lah. Dan kau kena ingat Anwar nak potong 10 bilion. Benda yang tak perlu dipotong. Tapi 5 bilion daripada nak potong tu, 3 bilion datang daripada kesihatan, 2 bilion datang daripada 2 bilion datang daripada pendidikan tinggi. Ya. Okay. Now, korang